Kes penyampai radio yang katanya hina agama lain tu, aku rasa dah settle dah kot. Dia dah buat permohonan maaf secara terbuka dan dah diambil tindakan. Nak main isu apa lagi? Yang tak puas sekarang ni Walaun dia. Dia cuba tunggang isu ni, mainkan isu perkauman, hujung-hujung nanti dia salahkan siapa? Dia salahkan kerajaan. Gila lah Walaun ni, tergamak. Bulan-bulan puasa pun nak main isu macam ni. Lepas tu dia buat modal. Bangsa-bangsa lain hina agama Islam, tak nak kena tindakan apa-apa pun, cukup sekadar minta maaf saja. Weh Mat, kau dengar mana cukup sekadar minta maaf tu? Kau tak baca berita ke apa? Inilah manusia payah sangat. Jenis tak percaya kepada pihak polis, jenis tak percaya kepada YDPA. Dia hanya percaya kepada kelompok dia saja kalau jadi kerajaan. Kalau orang lain jadi kerajaan, ini semua Malaysia dah dikuasai oleh DAP. Kita tak boleh percaya dengan mereka. Sekarang ni polis apa semua ikut telunjuk DAP. Alahai, bulan-bulan puasa ni kau nak bawa naratif macam ni. Kau nak bawa berita fitnah macam ni. Sudah-sudahlah jadi batu api Walaun. Melagakan sesama kaum dalam Malaysia ni. Sudah-sudahlah bawa bertaubat Walaun oi. Lepas tu dia dah bawa isu kes Hadib, isu yang bukan main lama lagi. Waktu dia jadi kerajaan 33 bulan, kes Hadib ni pun dia senyap. Ni sekarang dia bising balik. Dah je sungguh Walaun ni.